Pernah tak awak terfikir satu benda yang agak pelik? Setiap hari kita nampak lipas hidup di dapur, dalam tandas, bawah sinki. Tapi hampir tak pernah kita jumpa bangkai lipas. Sedangkan jumlah lipas dalam satu rumah boleh jadi berpuluh ekor. Logiknya mesti ada yang mati setiap hari. Jadi kenapa bangkai dia seolah-olah gaib? Adakah lipas ni makhluk kebal atau sebenarnya kita memang jumpa, cuma kita tak sedar? Kalau seekor tikus mati, kita boleh jumpa bangkainya. Kalau cicak mati, kadang-kadang ada di atas lantai atau penjuru rumah. Tapi lipas pula berbeza. Walaupun kita tahu lipas ada di mana-mana, bangkai dia hampir tak pernah kelihatan. Ini buat ramai orang rasa pelik dan ada yang mula percaya lipas ni susah mati. Sebenarnya, jawapan dia lebih logik daripada yang kita sangka. Lipas jarang mati di kawasan terbuka. Bila lipas sakit, tua atau terdedah kepada racun, naluri semula jadinya akan membawa dia masuk ke tempat yang sempit dan gelap. Lipas suka bersembunyi di rekahan dinding, belakang kabinet dapur, bawah peti sejuk, dalam longkang atau dalam saluran paip. Jadi bila lipas mati, kebanyakannya mati di tempat yang kita hampir tak pernah lihat atau periksa. Bangkai lipas pula sangat cepat hilang. Badan lipas kecil dan ringan dan selepas mati badannya cepat kering. Cecair dalam badan lipas akan tersejat dan rangka luarnya menjadi rapuh. Dalam masa singkat, bangkai itu boleh hancur menjadi serpihan kecil yang kelihatan seperti habuk atau kotoran biasa. Selalunya kita menyapu lantai atau membersih dapur tanpa sedar bahawa serpihan itu sebenarnya sisa bangkai lipas. Selain itu, bangkai lipas jarang kekal lama kerana ia dimakan oleh makhluk lain. Semut, laba-laba, cicak dan serangga lain menjadikan bangkai lipas sebagai sumber makanan. Malah, lipas sendiri bersifat kanibal. Bila seekor lipas lemah atau mati, lipas lain boleh memakan bangkai itu. Sebab itulah bangkai lipas selalunya hilang dengan cepat sebelum sempat kita nampak. Ada satu lagi sebab yang jarang orang sedar, iaitu cara otak kita berfungsi. Kita biasanya perasan lipas bila ia bergerak. Lipas keluar pada waktu malam, berlari laju dan membuatkan kita terkejut. Tapi bila lipas mati dan tidak bergerak, otak kita tak anggap ia sebagai sesuatu yang penting. Kita mungkin memandangnya sekilas lalu atau langsung tak perasan bahawa itu sebenarnya bangkai lipas. Sebab itu muncul mitos bahawa lipas tak boleh mati. Hakikatnya, lipas memang mati seperti makhluk lain. Cuma, cara dan tempat ia mati membuatkan kita jarang nampak bangkainya. Ia mati di tempat tersembunyi, bangkainya cepat hancur atau dimakan. Dan bila kita jumpa, kita tak sedar apa yang kita lihat. Jadi jawapan sebenar kenapa kita jarang jumpa bangkai lipas ialah kerana lipas mati di tempat yang tersembunyi. Bangkainya cepat lupus atau dimakan dan apabila kita berjumpa dengannya, kita tak sedar bahawa itu sebenarnya bangkai lipas. Maknanya kita memang pernah jumpa, cuma kita tak perasan. Lain kali, kalau awak menyapu lantai dan nampak serpihan hitam kecil di penjuru rumah, mungkin itu bukan sekadar habuk. Mungkin ia sisa sesuatu yang awak tak pernah sedar selama ini. Kalau awak suka video yang jawab soalan pelik tapi logik macam ni, jangan lupa subscribe dan kita sambung dengan satu lagi persoalan menarik